Dah tak suka pula Cik B boleh buat juga roti pita guna chiasi. Nampak pun sedap. Jom kita buat. Mula-mula ambil 2 sudu besar biji chia. Bubuh dalam bekas. Lepas tu bubuh 100 ml air. Kucah-kucah-kucah. Bubuh secubik garam. Kucah-kucah-kucah. Lepas tu gak bubuh dalam peti sejuk boleh 2 jam. Gak lepas tu lepas pada 2 jam tu awak panaskan non-stick pan. Lepas tu kan awak bubuh perata-perata gini goreng sampai dia kering macam ni. Ni kering saat ni bubuh-bubuh ke. Lepas tu kat Cik B tak sabar. Cik B pun gelebek lah alik bawah tu. Beli 4 nana. Lepas tu kan betul-betul mula Cik B berak. Apa beres. Petok nyok saya awak Gak apa tu basuh jenis tangan. Lah. Gelenyar dia pun nak tek gitu. Sepatutnya Cik B biar je. Biar dia gelembung dulu. Padi sebab ketok sewi hangit. Cik B pun balik lah pulak saya awak gak serupa tubuh tunggu Cik B pun akak lah letak atas pape. Hirilah ujung tu kerak guting-guting tengok alik dalam dia lah basuh berjeruk lagi. Dalam video Cik B tengok tu kerah macam nampak roti pita tu. Cik B pun ikut dia lah. Cik B pun bubuh bahaya-bahaya ialah dulu nak suka lah saya awak lepas tu gak bubuh tu ke nak pergi pun rohok lah saya awak betul metonya basuh ke. Lepas tu gak lembek totek lah pita chia ni serabut lah. Cik B pun terah lah makan. Makan rasa dia tu sedap juga macam geli-geli gitu rasa dia. Macam mana awak boleh cuba try buat. Tapi apa kesalahan Cik B buat ni, cuba awak komen serabut